boleh terangkan sedikit apa makanan sunnah Nabi? Oh, panjang. Ada satu seminar dibuat di Hospital Al-Usta. Hospital apa? Bayar. Tentang ni apa nama perubatan semua. Salah satu tajuk dia makanan Nabi, makanan sunnah antara fakta dan kepalsuan. 16 bulan Julai, dan dia jemput saya bentang pekerja. Bentang, saya ingat nanti kalau tu boleh kita bincang itu. Ini panjang cerita. Tapi banyak benda hak orang kata Nabi makan tu, Nabi makan belaka. Orang bagi kepada Nabi makanan buah masam pun Nabi makan. Wanita di Khaybar telah bagi kepada Nabi kambing yang dia masukkan racun, Nabi makan dan Nabi terkena racun. Sebab itu sebahagian para ulama menyebut Nabi termasuk orang yang syahid, sebab Nabi masa nak meninggal kata dia masih terasa racun wanita Khaybar. Kurma orang bagi kat Nabi, Nabi makan. Nabi puji ajwah, tapi bukan berarti Nabi makan ajwah ya. Setengah orang dia kata Nabi ni makan hak standardnya, dia nak meniaga buah tu, dia mak kita Nabi makan belaka. Sebab tu saya kata bila kita pergi negeri Arab kata kurma Nabi, saya selalu kata kat kawan jual itu, kurma Nabi dah makan, ni kurma hang meniaga. So ada benda yang Nabi sebut, dan benda ni ikut kadar. Bila perubatan dia ikut kadar. Nabi bukan dia hantar sebagai ahli perubatan. Ibn Khaldun dia mempunyai pandangan yang berbeza dalam hal ni. Dia kata nak hadis-hadis perubatan tidak termasuk dalam wahyu pada pandangan Ibn Khaldun. Ini adalah hadis Nabi berinteraksi dengan kehidupan. Macam orang kata habbatu sauda, Nabi memang kata habbatu sauda syifa min kulli da. Ubat daripada ubat syifa tu pun dengan sirah yang dia panggil bukan asy-syifa, maksud ubat pemutus, tak syifa, dia boleh memberi ubat kepada setiap jenis penyakit. Macam mana nak jadi ubat kita tak tahu, hang kena tanya orang pandai lah. Sebab tu Nabi suruh Al-Haris bin Kaladah berubat walaupun dia bukan Islam, tapi dia pandai, dia boleh ubatkan sahabat yang lain. Ibn Hajar sebut nama Al-Haris bin Kaladah dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, himpunan nama-nama ulama khilaf, dia masuk Islam kata, tapi dia ni pakar perubatan Arab. Nabi iktiraf dia. Kita ustaz dulu ambil sains, ambil SPM biologi pun dapat cangkui ya. Fizik pun buat pening lah kan, lain orang cerita, lain kita jawab kan. Tiba-tiba main meniaga perubatan pula dah. Pi habak makan habatu sauda, bubuh kapsul banyak ni, makan sehari 5 biji, kau tu makan panas demam macam tu. Hang bukan ahli perubatan, hang duk pi menerai apa-apa. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia tulis buku dia Zadul Ma'ad jilid yang keempat, atau At-Tibb An-Nabawi, sebagian orang asingkan buku dia. Dia sebut tentang perubatan Nabi. Dia kata hak ni ubat ni sesuai untuk negeri sejuk, hak ni ubat hak Nabi kata ni sesuai untuk negeri panas. Sampai Ibn Qayyim kata ni tentang demam panas, Nabi kata fa'abriduhu bil ma', sejukkan dia dengan air. Ibn Qayyim kata hak bubuh hayang ni ini untuk negeri-negeri yang panas. Ada negeri-negeri, ada jenis-jenis demam panas tertentu, ada demam panas lain yang kita pergi curah ayam macam tu lebih memberi mudarat, kata dia. Jadi Nabi cakap pada konteks dia lah. Ni mai-mai pergi keluar terus jadi pakar bagi orang makan. Lepas tu saya ni hak Nabi kata pun makan tak jadi. Lah kali makan ubat Cina juga yang jadi. Macam Nabi pula koman ubat Cina sesek. Bukan Nabi ubat sesek koman. Hang duk merepet buat apa? Nabi bukan main nak bagi ubat tu kan. Dia bagi syifaa'un lima fis sudur. Dia mengubat apa yang ada dalam dada kita, iman, taqwa, hidayah. Yang lain tu Nabi tak mai pun orang demam, orang berubat dah. Bukan kata manusia sebelum Nabi semua pakai duk demam tak buat apa, duk tunggu Nabi mai habaq ubat dah. Negeri Cina dah ribu-ribu tahun semua pakai cari ubat dah.
Ubat orang kerti cari, nak buat bangunan macam mana manusia kerti ikhtiar. Tapi macam mana Tuhan mau kita nak ibadat, macam mana Tuhan mau kita syariat, hak ni semua pakar tak boleh buat. Yang ni perlu wahyu, yang ni perlu rasul. Hak tu Nabi datang. Yang duk pergi kempen dia punya makan buat apa? Kempen lah hidayat dia. Ni duk pergi kempen selipar Nabi buat apa? Sebab tabung haji tak jual dah lah. Tapi kau tu pun dan kaya Ustaz. Pandai. Buat duit ni tak boleh lawan dengan puak ustaz. Cerdik. Geng Tok Sami je pun kalah. Walaupun yen dia mahal daripada ringgit.